korang tahu tak, salah isi borang cukai LHDN boleh buat korang rugi beribu ringgit? Yes, sambil korang tengok saya siapkan lukisan ni, saya nak bongkarkan rahsia paling besar dalam cukai Malaysia. Adakah anda seorang resident atau non-resident? Mari kita kenali karakter A. Macam mana nak jadi resident? Senang je, kunci utamanya 182 hari. Kalau anda berada di Malaysia sekurang-kurangnya 182 hari dalam 1 tahun kalendar, tahniah, anda dikira sebagai residen untuk cukai. Kenapa kena gembira? Sebab anda akan dicukai mengikut kadar berperingkat dari 0% hingga 30%. Dan yang paling best, korang layak tuntut semua pelepasan cukai. Beli smartphone, bayar yuran, tadika anak, bil perubatan, semua tu boleh tolak cukai. Lega. Sekarang tengok karakter B. Dia kerja di Malaysia tapi tak cukup 182 hari. Bermaksud dia jatuh bawah kategori non-resident. Bad news guys. Non-resident tak layak langsung untuk sebarang pelepasan cukai. Zero. Dan gaji korang akan terus dipotong pada kadar rata. Flat rate 30%. Ouch. Sakit kan? Bayangkan gaji RM10,000, LHDN terus potong RM3,000. Tapi tunggu, ada plot twist. Kalau korang bekerja di Malaysia kurang dari 60 hari je dalam setahun, pendapatan korang tu dikecualikan 100% daripada cukai. Itulah, tak payah bayar apa-apa Isya. Ini pengecualian khas tau. Jadi pastikan korang kira hari dengan betul. Jadi apa action plan korang bila tiba musim cukai? Pastikan isi borang yang betul. Resident, pilih borang BE atau B. Non-resident, korang kena isi borang M. Salah pilih borang, nanti sistem tak bagi korang letak pelepasan cukai tu. Korang pernah tak terbayar cukai lebih sebab salah status? Cuba share pengalaman korang kat ruang komen. Jangan lupa save video ni sebagai rujukan musim cukai nanti dan follow Findoc untuk banyak lagi tips cukai sempoi macam ni.